kasih pada pondok, kasih pada para ulama yang menyebarkan dakwah, Allah akan jaga tempat kita, Allah akan jaga kampung kita, jaga daerah kita. Kita semua main mengaji hari ni sebab orang dulu yang tolong ulama di tempat ni. Dulu Tuan Kayat ada, Sebang Perak ada pondok, ada para ulama, Syekh Muhammad bin Saleh sini. Dulu orang-orang mengaji di pondok beliau, hadir khidmat, mereka bina pondok, bina surau, cari kayu apa semua, bina, susah payah. Mereka hidupkan majlis, insyaAllah. Diceritakan oleh orang tua-tua yang masih ada umur yang 80, 70-80 yang duduk sebelah Sebang Perak. Mereka masih ingat ni, waktu mereka kecil-kecil tu, zaman Syekh Muhammad bin Saleh, ayah pada Ustaz Manan ni, ulama besar Kedah, Syekh Muhammad bin Saleh Minangkabau, dia mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan menantau murid utama pada Syekh Sulaiman Siddiq, ulama besar Kedah tu. Makam dia dan makam diraja. Dan dia ke Syekhul Islam, masya-Allah hebat, Syekh Sulaiman Siddiq, pondok di Limbung, pondok di sini anak murid beliau Syekh Muhammad bin Saleh. Syekh Muhammad bin Saleh kalau tulis kitab, dia penulis kitab, muallif tulis kitab, bila tulis mesti dia akan sebut, ini isyarat daripada guru saya Syekh Sulaiman Siddiq, ini adalah nasihat guru saya, ini adalah panduan daripada guru saya. Orang kasih daripada guru, orang takzimkan guru. Orang mesti ingat kata mereka malam-malam Jumaat tengok orang pakai putih pergi ke Kampung Hiliak, madrasah Kampung Hiliak, pondok tu. Suasana tu kata mereka mesti ingat. Berkat kesungguhan mereka dulu menolong agama Allah, menolong madrasah, Allah pelihara tempat ni, Allah lahirkan lagi orang boleh buat pengajian. Kita bukan ada kelebihan, tapi Allah pilih saja. Allah bantu saya, itu saja. Kita ni semua Allah pilih. Meneruskan perjuangan ni belum. Mereka mesti doa pada orang kampung ni. Ya Allah, bila orang kampung ni ada juga buat majlis apa semua. Wujud majlis, wujud tahfiz apa semua banyak orang ni. InsyaAllah. Jadi berkat mereka tolong pondok, mereka khidmat kat tok guru yang ada kat sini dulu, maka Allah kekalkan anak cucu mereka mengaji. Tempat ni masih ada orang mengaji. Kita bila tolong khidmat, ulama mai kita khidmat, sama kita madrasah apa semua, baru yang akan ganti kita. Sebab dia ni kesungguhan kita akan diwarisi oleh orang lain. Kena ingat itu. Seperti kata Al-Imam Syahabuddin, kata beliau, kewalian dan kesalehan itu boleh diwarisi pada generasi seterusnya kalau generasi sebelum tu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesalehan tu, bersungguh-sungguh untuk mencapai kesalehan tu. Tapi kalau generasi sebelum tu mendapatkan kesalehan bukan dalam jalan usaha dan susah payah, dia tak mewarisi kepada generasi seterusnya, melainkan generasi seterusnya tu kena sungguh-sungguh. Tok nenek moyang kena susah tu, ibadat ilmu atau dunia tu, cari ilmu, ibadat, mujahadah, bina pondok, pi redah hutan cari tok guru dulu. Hari ni kita anak cucu mengaji mudah, online ada, guru datang ni, bukan payah cari guru lah ni, sekeliling kita ada guru. Kita kata tok guru dah tak ada sebab kita tak pergi ngaji yo. Kita pergi cari ilmu, banyak tok guru teman kita, banyak. Kalau yang dah berumur, dah meninggal di tempat tu, ada muda ganti anak dia, cucu dia, anak murid dia, ada alim, dapat orang alim juga. Dia kata, tak, kami nak tok guru dulu. Tak, sebenarnya Allah bagi kelebihan tok guru, cara tok guru. Anak murid dia, Allah bagi kelebihan pula. Yang penting kita mengaji, bukan masalah guru tu, penting kita mengaji. Okey. Para sahabat tak kata pula macam ni, Nabi wafat dah, takkan kita nak ngaji kat sahabat kot. Kita ngaji kat Nabi dah. Sahabat ni dah bukan Nabi, mana ada buat pahaman tu. Kita yang buat pahaman tu. Tok guru saya meninggal dah, saya nak ngaji anak murid dia tak boleh, tak sampai. Apa pula tak sampai, tugas kita pergi ngaji saja. Allah yang kurniakan pada anak murid dia tu, insyaAllah. Bahkan kita tengok Al-Imam kita tengok Al-Imam Muhammad bin Alawi, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, beliau Imam Haddad mengaji dengan tok guru dia di Tarim. Kemudian dia musafir keluar mengaji, tambah lagi ilmu kat luar. Balik Tarim, tok guru dia mengaji dengan dia pula. Tak ada lah tok guru dia kata, aku tahap tok guru, kenapa nak ngaji nak murid? Kita mai akhir zaman ni, kalau seorang tok guru mati, anak murid dia ganti ya. Tak boleh tu, tak boleh. Kita nak macam tok guru dulu, mana boleh buat pahaman tu. Tak ada sahabat kata kita nak macam Rasulullah ni sahabat ya, bukan ada apa. Bidah ni. Bidah. Pahaman yang tidak ada zaman Rasulullah, kita yang wujudkan dalam fikiran kita. Jadi bagi saya mengaji dengan tok guru, saya mengaji dengan anak murid tok guru. Saya macam tu. Saya pergi Tarim, Habib Amar, duduk, kita tulis, kita ambil apa Habib Amar bagi tahu.
Ada pengajian talaqi Habib Kazim, guru yang besar-besar ni. Tapi saya pergi mengaji pula dengan anak-anak murid Habib Omar. Allah, ha? Kalau ada anak murid pada anak murid Habib Omar pun saya nak ngaji. Selagi mana saya boleh cari ilmu ada apa? Dia gali ilmu. Tak kira walaupun kawan saya sebilik. Kita macam tu. Alhamdulillah lah, sebab guru kita ajak tu. Guru kita tak ajak mengaji guru ni tau. Anak murid dia tak sampai makam. Tak pernah ajak tu. Bahkan guru selalu mengiktiraf anak murid dia. Dia kata pula mengaji kat murid saya nah. Oh ni saya tak pergi mengajar, murid saya ganti. Kita pula kata macam ni. Oh Syekh tak mai Oh ustaz ni ganti tak sampai. Apa yang tak sampai? Kita yang tak sampai. Guru tu dah tunjuk anak murid dia sampai maksudnya. Dia tak akan suruh ganti melainkan sampai. Anak murid tu sampai. Dia boleh bawa. Macam kita ni macam orang buat bas. Driver utama buat bas. Dia bawa tu mesti boleh buat bas tak? Kau tak boleh buat bas dia bagi bawa. Tu lambat bas, lambat agama. Mesti Tok Guru confirm dulu. Dia ni betul. Kalau nak murid isim dia tak bagilah. Ni doa hal. Okay, ya? Aku adalah bayang. Bayang adalah aku. Sudah. Cakap tu tak bagi mengajar. Ni orang gila dah. Ni mazub. Okay? Tapi dia bagi tu dia dah check zahir batin. Kata Habib Al-Qadani, para awliya ulama terdahulu dia tak akan lepas anak murid dia pergi mengajar, ganti dia ke apa-apa. Selagi mana dia tak nampak lah anak murid, hati anak murid dia tu keluar cahaya macam terpancar. Kan terpancar sikit-sikit, walaupun sikit-sikit